Okay guys, what's up? Hari ni aku dengan Wan kita nak ke Desaru Bike Week. Ni kita nak pergi RV yang pertama dulu dekat Petronas Senai. Kita tunggu Imran lah kat sana. Okay, let's go. Dah lama tak ride dengan member. Kapal terbang. Wah, sini tajam kan. Ni kalau kau tak cakap Wan, aku dah ngiung ke depan. Im je lah. Kita berlima je hari ni. Tak apa, kita kan santai. Jangan ride santai. Petronas kan? Ada tak Im kat sini? That's true Imnya ada tak ada? Dia tak ada kursi. Parking je dulu tepi ni. Ke kat depan redup? Aku dekat Forest 3 kan? Dekat-dekat dengan rumah dia juga. Okay guys, member kita seorang lagi dah sampai. Dengan S1K dia. Macam biasa dia yang paling lambat, walaupun motor yang paling laju. Kita bawa slow je. Wan ingat member dah bawa Papio dah datang. Okay, ni sekarang ni kita ke RNR Layang, tempat yang kau terbang bawa Oi Suku masa kita pergi Desaru Bike Week yang lepas. Oh, ada bonggol. Kau jangan terbang naik S1K pula. Yang tu. Bunyi dia ter. Benda shoot. Depan ni kiri. Ni lah. Dia je letuk dia tu. Letuk dia tu. Kantar. Hari ni lah dulu Im terbang. Mana? Dekat Shell. Saya tak tahu diorang kat mana. Parking mana. Nak dulu Okay, kita dah dekat area Layang, tengah menunggu Farid. Lepas tu Amir dia tunggu dekat Petronas Sebenar Penawar. Tengok hari ni ramai. Bisa. Okay, so kita 4 biji lah daripada area Layang. Tunggu Farid pula. Farid sampai, kita rehat sikit. Lepas tu baru kita sambung pergerakan. Aku rasa member tak air kat situ. Alright guys, member kita seorang dah sampai, si Farid. Sekarang kita nak pergi ke Petronas Bandar Penawar. Kita nak jumpanya si Amir. Jom. Daripada sini 4 orang. Kita ada S1K, Ninja dengan MV.
balik Petronas. Kita tengok mana Amir, mana Amir. Ni motor Amir. Tu motor Amir. Belakang. Parkingnya depan tu. Parkingnya depan tu, tak payah pusing. Okay, ini member kita seorang lagi, Amir dengan asyik dia. Dia bawa adik dia. Asyik dia. Tahu. Belah kiri je jangan tengok. Belah kiri jangan tengok. Dia tengok belah kanan dia. Belah kiri jangan tengok. Tak boleh tengok. Belah kiri dia rahsia. Hanya dia je. Okay, kita nak sambung gerak. Ayo. Tadi geng Harley dah gerak. Kira harap sana tu dah tak sesak sangat lah. Geng Harley tadi dah gerak balik. Okay, kita bergerak ke tapak event Desaru Bike Week. Ayo. Amir terus tu. Salah jalan ke? Adakah mendung ataupun aku punya visor ni gelap? Oh shit. Tapi itulah, sekarang petang ni hujan lah. Yang kapal swing tu Sekarang Syah motor adik ni garing. Dia orang test ride ke? Ada pakai vest yang apa ni, reflector tu. Oh yo, pocket bike. Mana ni? Kiri. Ada keluar. Okay guys, kita dah sampai tapak event. Tapi hari ni hari last. Dia dah tahan. Masuk kan. Dia tahan. Welcome to Desaru Bike Week 2025. Mana Parit? No. Oi. Kau dari mana gila masuk? Nak masuk sini? Ya, aku tarik. Kita dah siap parking. Dah siap parking motor. Yo. Sedih je tengok muka saya susah. Buy one free one. Hah? Wait, One. Wow. Nonton ya. Buy one free one tu. Oh, free one. Ingat beli satu kan? Beli satu tenera dapat lagi satu biji Sedikit je. Habis nutrition. Backup pun. Ya, free tenera. Wah. Bye, aku dah try. Rap. Kau bukan, kau tinggi je. Tinggi dia kurang ya. KTM X EFC 60. Ni bukan on road tau.
Harley Davidson. Tak ilmu tu aku tanya. Royal Enfield. Biasanya Mantap geng, kita dapat test Best 650 guys. Kunci kita dah dapat. Kunci kita dah dapat. Best 650 guys. Mantap. Meter dia guys. Cantik. So ni lah, kalau ada peluang event sini kita try. Motor ni tak mahal, tak murah guys. Okay, tu Mr. Ciwit tengah tengok motor Harley. Okay, alhamdulillah kita dah selesai pusing-pusing kat Desada Bike Week. Member pun dah siap test ride lagi motor-motor. Motor Harley, motor Triumph dorang test ride. Kita pun dah selesai bergambar tadi. Ni kita nak pergi cari makan daripada pagi tadi. Tak ada makan nasi lagi. Nak cari makan dulu. Alright, let's go. Okay. Oh, kau punya atas yang sengit ke bawah yang sengit? Okay, tu okey. Mungkin kot. Apa ini kau? Oh, my god. Gitu. Batu dia tinggi siot. Bonggol. Tinggi siat. You and I. Hah? Slow. Dah sampai. Sama aku dengan Wan lagi yang menjerit tengok kiri kan. Wow. Okay, sekarang kita dah kat mana? Kat mana sekarang? Kat mana nama tempat ni? Apa nama tempat ni?
Rasa bila? Yang saya tahu dekat kedai makan. Rasa bila? Dekat kedai makan. Dia makan je. Kena dulu, kena dulu. Kena. Tengah hari tadi tak makan kan? Kena bersih. Ni dah habis dah. Lambat. Yuk apa? Panas. Panas dengan orang apa tadi? Panas dengan siapa tadi, Bob? Jangan cakap. Jangan cakap. Okay guys, kita dah siap makan. Kita nak ready lah untuk pulang. Kita singgah Petronas dulu, solat apa semua. 5 biji hari ni. Settle. Ayo. Hey yo. Kenapa situ gelap? Kenapa sana cerah? Why? Nak balik. Okay guys, alhamdulillah masing-masing dah siap solat apa semua. Minyak. Kita nak balik. Tengok cuaca sana macam mendung. Dah tak hujan lah. Semalam aku dah basah kasut. Dah basah kasut lain, yang kasut ni pula basah. A few moments later.